Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So untuk video kali ini adalah sambungan daripada kelas semalam. So untuk social media, kita menggunakan social media ni untuk sebagai platform untuk mewujudkan kita punya kenampakan kita di social media. So dengan social media ni orang di luar sana akan nampaklah kita punya produk ataupun kita punya servis yang kita tawarkan lah kepada pelanggan. So social media ni semakin berkembang dan berkembang. Semua orang menggunakan social media untuk memperkenalkan produk ataupun servis yang diorang ada lah. So salah satu cara untuk marketing secara online ataupun pemasaran secara online, so korang boleh gunakan Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, MySpace, LinkedIn. Okay, so platform-platform ni percuma. Okay, selain daripada platform ni, korang juga boleh menggunakan laman web untuk mempromosikan korang punya produk atau servis. Okay, selain daripada itu, korang gunakan Facebook, Instagram, TikTok sebenarnya sosial media ni untuk mempromosilah korang punya apa-apa URL yang korang gunakan lah. Sekiranya korang menggunakan website untuk mempromosi, untuk menjual ataupun membuka kedai online, okay, so korang kena, ataupun korang jadi affiliate ke, jadi agent ke, so gunakan social media ni untuk promote korang punya link tu. Okay, bila orang klik, customer klik ataupun visitor klik pada URL tu, dia akan terus pergi kepada kedai korang lah, kedai online korang lah. So social media ni untuk digunakan untuk mempromosi lah, okay, pemasaran online. So pemasaran online ni adalah satu platform sosial media, laman web untuk mempromosikan produk dan perkhidmatan korang lah. Okay, kenapa kita perlu buat promosi secara online? Okay, melalui sosial media lah. So sebab utama dia adalah ada 5 kat sini. Pertama, kita untuk meningkatkan trafik laman web kita lah. Sekiranya korang guna web, kedai online lah, contoh korang ada satu e-commerce, so bila korang promote dalam sosial media, biasanya korang akan tinggalkan URL kan, ataupun tinggalkan link pada bio kan. Kalau nak beli barang, pergi klik pada bio. So itu cara yang kita nak promote korang punya kedai online. Okay, tapi korang menggunakan sosial media ni adalah untuk menarik trafik yang ada dalam sosial media tu kepada kedai online ataupun kepada web kedai online korang tu lah. Okay, yang kedua, untuk meningkatkan brand awareness. Maksudnya untuk mewujudkan kesedaran bahawa korang ada menawarkan satu servis atau produk secara online lah. Okay, yang ketiga, untuk meningkatkan komunikasi dan interaksi dengan prospek utama. So orang yang lalu lalang pada sosial media korang tu, yang famous tu kan, okay, Facebook ke, TikTok ke, IG ke, so benda-benda yang bukan customer lah, orang kata stranger ke yang lalu tu kan, stranger yang lalu tu, so dia akan tengok korang punya Facebook, sosial media, so dia akan mungkin orang tu tengah mencari barang apa atau mencari produk yang dia perlukan. So bila dia lalu tu, so tepatlah dia punya prospek tu ataupun customer yang tepat lah. Okay, so dengan sosial media tu, diorang boleh orang kata boleh DM, boleh WhatsApp, boleh message, okay, melalui sosial media. Okay, kalau korang bayangkanlah, kalau korang tak ada sosial media, korang takkan nampak korang wujud di sosial media kan. So kena ada lah, lagi-lagi kalau kita nak berniaga kan. So yang keempat adalah mewujudkan identiti jenama. So bila kita ada sosial media, kita buat online marketing, pemasaran online, dan
maka stranger kat luar sana ataupun prospek utama akan lebih nampak lah. Okay. Dan brand kita atau produk servis akan lebih dipercayai lah. Okay, yang terakhir sekali adalah building conversion. Okay, maksudnya orang-orang yang tengok lalu sosial media, dibaca semua korang punya posting kan, posting semua, video-video semua, dia berminat. Daripada situlah dia akan menjadi satu dan orang tu start membeli barang korang, servis. Mula-mula ditanya kan, DM apa, mesej kan. Bila dia confident dan dia percaya pada korang punya brand ataupun produk korang tu, dia orang akan belilah. Itu maksudnya build conversion, daripada pelanggan biasa, prospek utama, daripada stranger kepada prospek utama terus menjadi customer. Itu maksud dia. Itu yang perlukan, pentingnya pemasaran secara online lah. Okay. So that's why saya dalam tugasan tu nak korang semua ada produk. Okay, ada produk dan ada social media. Okay, Facebook, IG kan, kalau nak lebih TikTok. Okay, kenapa so kita tengok kat sini pada tahun 2022 ni kan, so banyak pengguna social media kan. Okay. Population pun dah bertambah, penggunaan mobile, telefon, pengguna internet semakin bertambah lah. Okay, ini data pada tahun 2022 lah. Okay, sini so orang yang pakai phone semakin banyak lah, semakin berkembang pakai tablet. Okay. Yang ini adalah daily time spent with media. Okay. Berapa banyak masa orang menghabiskan masa di sosial media lah atau media lah. Contohnya macam ni, spend dengan internet, spend stream yang menggunakan sosial media. Okay, and then orang yang mendengar muzik. Okay, so banyak lebih kepada yang menggunakan internet lah. So ada 9 jam satu hari tu, minimal 9 jam. Okay. And then overview untuk pengguna internet. So total user internet ni 22 million ya. Okay. Okay, device used to access internet. Apa device yang diorang gunakan untuk access internet lah. So kebanyakannya telefon lah dan laptop, and then dan device yang lain lah. Okay, ini adalah most visited website. Orang kata website yang dalam list paling dilawati lah. Okay, of course lah, banyak ni kalau tengok ni ranking ada Google, Facebook, YouTube. Okay, search engine market sharing. Search engine market sharing, kalau kita tengok kat sini dia punya Google Google, Bing, mana apa search engine yang ada yang digunakan untuk carian lah. Pertama Google, Bing, Baidu kita pakai ni, tapi kebanyakan kita pakai Google lah. Okay. Okay, most used social media platform ya. Okay, WhatsApp. Okay, WhatsApp pun boleh digunakan untuk perniagaan lah, untuk marketing. Okay, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, Twitter, WeChat, banyaklah lagi. Ni most use social media. Orang kata social media yang paling banyak digunakan lah. Okay, so WhatsApp ya, WhatsApp paling nombor satu. Okay, nanti kalau ada kesempatan saya bolehlah ajar WhatsApp business lah. Alright, insyaAllah. Okay, kemudian yang paling popular, paling favourite lah, WhatsApp juga. WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok dan Twitter.
Alright, kenapa dia, apa kelebihan dan kelemahan promosi secara online? So kat sini kelebihan dia, kita boleh menjangkau banyak customer lah, banyak prospek. Okay, banyak prospek kita boleh jangkau lah, boleh capai lah. Okay, kalau kita berniaga depan rumah, siapa je yang lalu-lalu depan rumah yang akan tahu kan? So orang luar tak tahu. So bila kita pakai sosial media, so satu dunia boleh tengok rangkaian tanpa sempadan. Okay, percuma, kos rendah. Okay, berhubung terus dengan pelanggan, kita boleh DM ke WhatsApp ke mesej kan. Okay, kita boleh beri maklumat segera, kita boleh komen ke apa kan, reply kan. Okay, kemudian dia menjimatkan masa. Kita nak kita nak menguruskan sosial media tu senang, dan kita nak buat iklan senang. Okay, kita nak edit ke apa lagi senang lah. Okay, kekurangan dia, pelanggan lebih suka membeli secara tradisional. Mungkin ada sebahagian dia golongan-golongan yang lama-lama dia suka tradisional, ada yang suka online kan, generasi Z ni kan. Okay, seterusnya berlaku scam. Kalau kita tak berhati-hati, kita akan kena scam lah. Okay, kos permulaan yang tinggi. Okay, ada setengah-setengah iklan ni dia berbayar. Okay, lagi berbayar, lagi banyak kita punya capaian lah, customer tu lebih luas lah. Okay, dan tepat, customer kita lebih tepat bila kita iklankan berbayar. Okay, kemudian tidak berhubung secara fizikal dengan pelanggan, so semua secara online. Alright, kemudian kalau secara online ni ada juga kadang-kadang kita komen dia tak faham. Okay, mungkin salah komen, dia ingat kita marah ke, ataupun sebaliknya kan. Okay, kemudian terdedah kepada kesilapan teknikal lah. So benda ni cuma minor lah, mungkin tidak terlampau besar sangat, tapi ada kesilapan teknikal. Okay, ini Google Trends saya dah terangkan. So nanti dalam tugasan tu korang kena screenshot lah apa barang yang korang gunakan untuk selesaikan tugasan ni lah, simulasi online ya. Macam-macam lah produk yang korang boleh gunakan untuk raya ni kan. Baju raya boleh, lipstick boleh, kasut capal boleh, butang raya boleh, apa-apa produk lah. Jual kopi boleh, jual teh boleh, jual biskut boleh, jual keripik pun boleh, jual kuih raya pun boleh. So macam-macam benda yang korang boleh ni lah jual Okay, ni saya tak nak cerita pasal Google Trends, saya dah terangkan. Okay, memulakan pasaran online di Facebook. So pertama korang kena buatlah Facebook tu kan, bina page Facebook. So page Facebook korang boleh tengok dalam inilah cara kita nak buat page ni kan. Okay, kat sini cara-cara nak buat page, langkah-langkah dia. Alright, kat sini ada create page. So korang boleh follow ni, ataupun korang boleh juga tengok dalam video dalam YouTube cara-cara nak tu. Kemudian korang boleh set up korang punya nama, name page, kategori, description, profile picture, foto, cover foto lah. Okay, so kat sini kita set up page profile lah. Okay, kalau ada logo boleh letak logo kat sini. Ni profile untuk Facebook Okay, langkah ketiga, buka page untuk pertama kali. So kat sini korang boleh letak nombor WhatsApp wakil lah seorang sebagai ketua. Okay, kemudian kat sini ni page yang dah siap lah. Okay, page kosong yang dah siap. Kemudian korang boleh letak nama page lah, username ni kan, apa kan. Contoh kalau meniaga contoh lah keripik, keripik. So buatlah keripik sedap, contohlah gudang keripik, okay, ataupun kedai keripik sedap, sedap, contohlah tu nama-nama ni lah, username lah.
Alright, kemudian langkah kelima, korang isikan detail ya, about ni lah. Ceritalah apa yang detail dia punya ni, hours. Okay, kemudian harga, kalau ada website kita boleh letak website, ataupun nombor telefon, email kan. So kena isilah semua ni, particular ni berkaitan tentang korang punya jual produk lah. Kemudian korang boleh letak add button lah. Dari button ni korang boleh, contoh kalau nak letak button untuk book ke, call now, contact us ke, message us, message WhatsApp ke, boleh letak. Okay, letak nombor korang lah. Okay, langkah ketujuh, ini wajib korang kena buat, itu kita buat post pertama. Post, apa yang kena buat? Buat post lah. Okay, so berkaitan tentang korang nak buat post video ke, gambar ke, artikel ke, kata-kata inspirasi ke, mungkin beberapa jenis produk, gambar-gambar produk ke, buatlah 5 hingga 8 post untuk nak promosi lah. Takkan kita punya page kosong ni kan, cerita pasal produk tu. Okay, produk korang tu kan. Okay, kat sini ada link video yang korang boleh refer untuk membuat page, Facebook page lah. Okay, ini cara untuk membuat muka depan ataupun ni, menggunakan Canva lah. So kalau saya boleh tunjuk kat sini Canva. Okay, dah masuk Canva, korang klik pada Facebook, klik pada klik design ya, klik design Facebook. Okay, dia akan keluar nanti. Okay, Facebook cover Facebook cover. Okay, so korang kat sini boleh letaklah gambar-gambar produk korang, upload semua, letak gambar. Okay, letak yang bersesuaian lah. Okay, right, make it simple ya. Okay, kemudian so ini boleh follow kat sini dia punya step-step dia ni. Okay, lepas tu upload lah dalam korang punya dia punya ni lah, kat dalam ni sekejap ya, kat dalam profile ni kan. So boleh ni edit kat sini kan. Alright, so okay, ini pun dah ditunjukkan step-step dia. Kita buat apa, Facebook cover dalam ni lah, dalam Canva. So kita boleh bila dah siap tu, contoh ni kan siap, korang boleh download, share, download, kemudian boleh upload kat sini lah. Alright. Okay, menulis posting menggunakan teknik copywriting. Copywriting ni senang kata dia adalah ayat iklan. Copywriting bermaksud sejenis penulisan yang menyatukan elemen sains linguistik dan sesi sastra untuk mempromosi sesuatu. Senang cerita, dia ayat iklan. Okay, ayat iklan yang menarik pelanggan, yang memberi emosi pada pelanggan kan. Okay, bertujuan untuk mempromosi dan memujuk pembaca membeli produk atau servis. Okay, copywriting ada jenis khas untuk pelbagai platform. Okay, setiap copywriting tu berbeza-beza lah untuk setiap platform. Format panjang ataupun formula yang berbeza digunakan untuk saluran yang berlainan. Setiap social media dia berbeza-beza lah. Okay, apa tu copywriting? Okay, kadang-kadang korang tengok kan ada gambar, tiba-tiba ada caption. Caption tu copywriting, iklan lah, macam tu lah. Okay, ayat yang formal dia bagi copywriting. Ayat pasal kita panggil ayat iklan. Okay, contohnya macam, saya tunjuk contoh lah iklan apa. Iklan, kita ambil satu contohnya, ini Cafe Sidin lah. Kat sini dia punya profile Facebook ni, punya logo kan. Kemudian letak dia punya apa ni, about dia sini kan, detail dia lah, alamat, info, email. Kemudian ada waktu dia buka beroperasi kan. Kemudian di sini post-post dia, post-post dia ni lah. Ni gambar, contoh gambar, ni contoh video,
post video. Ni pun post video. Okey, kat sini lah. Ni contoh lah. Ni contoh copywriting lah. Kita panggil caption lah. Caption. Kat sini gambar dan ini caption. So caption ni berbentuk copywriting. Ada tajuk kan. Kemudian ada ayat-ayat dia lah. Kemudian ada call to action. Letak WhatsApp nombor ni kan supaya orang contact dia. Call to action ya. Okey, ni lah contoh copywriting. Dia letak ni supaya dia nak memujuk kita dan membeli lah. Dia tunjuk lah video ni dia letak gambar-gambar yang menarik kan. Okey. Okey, ni contoh copywriting yang singkat ya. Okey, kita ambil contoh yang lain pula. Apa ya? Okey, kita warung acu. Okey. Okey, kat sini pun korang boleh nampak copywriting ni. Ni post dia adalah gambar, caption. Caption ni adalah copywriting. Ni buat copywriting. Ni beritahulah semua ni. Setiap apa ada perenggan-perenggan kan. So korang boleh baca daripada contoh-contoh kat luar tu macam ni dia orang buat copywriting caption. Okey. Ini video. Okey, kemudian penggunaan hashtag penggunaan hashtag. Penggunaan hashtag ni korang kena gunakanlah. Okey. Caption kemudian letak apa ni hashtag. Jangan itu hashtag tu bagus untuk kita buat referring kita buat referring. Okey. Alright. So copywriting bukanlah faktor utama jualan, tapi copywriting boleh jadikan push factor. Okey, jadikan push factor untuk jualan. Copywriting yang padu power, orang boleh terkesan, teremosi dan membelilah. Tu je penting copywriting. Iklannya macam iklan dalam TV kan, iklan dalam TV kan, macam itulah. Ayat tu kita baca shock kan, jadi kita nak membeli kan. Alright, aktiviti berkumpulan. Okey, ni tips untuk menghasilkan ayat. Okey, yang kita nak tahu lah, tips untuk menghasilkan ayat menarik pelanggan dengan mudah dan berkesan. Mudah dan berkesan. Macam ni kita nak tarik. Dengan orang membaca, kita boleh tertarik kan. Okey, pertama kita kenali audiens sasaran kita lah. Okey, sebelum menulis copywriting, kita kena pasti audiens kita siapa. Okey, anda nak tulis untuk siapa, produk tu untuk siapa. Okey, perlu spesifik. Okey, contohnya, inilah produk yang selama ni aku cari. Macam itulah. Kemudian ini untuk menarik lah. Ini ayat untuk menarik kan. Ayat hook pertama tu kan. Okey, cara untuk kita kenal audiens sasaran adalah dengan membina customer avatar. Buat gambaran tentang pelanggan. Okey, katakan produk ni produk memutihkan kulit. Okey, so siapa? Memutihkan kulit ni adalah untuk perempuan berumur antara 20 hingga 45. Kemudian apa lagi? Dia boleh berbahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey. Kemudian kita nak target di mana? Okey, kita nak target orang di kawasan bandar. Kita kena tunjuklah ni profil ni kita buat untuk kawasan bandar. Macam tu. Kita buat customer avatar lah. Di mana kita buat detail. Okey, customer kita umur sini duduk bandar, umur 20 hingga 30 40. Apa lagi? Boleh berbahasa bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Okey, semua bangsa kita nak target, all race, macam tu.
Okey, kemudian kita gunakan bahasa yang mesra audien. Masa audien ni bahasa biasa lah, masa kita berborak kan. Macam kita layan pelanggan, macam itulah. Okey, peraturan utama dalam menulis copywriting yang convert, mana yang menjadilah, ialah kita kena tulis mana seperti mana pelanggan anda fikirkan. Macam kita nak pergi ke satu kedai, kita nak macam mana customer kedai tu melayan kita, macam itulah kita convertkan dalam bentuk online, macam itulah. Okay. Tentukan produk yang dijual. Okey, korang kena tentukan apa produk yang korang nak jual. Kemudian search niche barang yang tersebut, barangan tersebut dan lihat bahasa yang sering digunakan oleh pelanggan kita. Okey, contohlah kita nak jual produk pemutih kulit tadi kan. So kat luar sana memang dah ada produk dah pemutih kulit kan, dalam Facebook dah. Orang kata orang-orang lain pun dah jual dah. Tapi kita pergi kat Facebook dia ataupun kat IG dia, kita tengok bahasa yang digunakan. Itu cara kita nak belajar dengan cepat lah. Okay. Kemudian kita kenali bahasa mereka dan tulis copywriting menggunakan bahasa tersebut. Okay, kita boleh ambil contoh tu, kemudian kita tulis semula lah. Tak pun awak boleh gunakan ChatGPT untuk tulis semula supaya tak sama tapi tak serupa macam tu. Okay. Kemudian kita kena highlight kita punya USP. Okay, USP kita adalah keunikan dan keistimewaan produk kita lah. Okay, kenapa dia kena beli kita? So kita kena highlight dalam kita punya caption tu, dalam kita punya copywriting tu. Okay. Okay, tujuannya adalah untuk mengelepasi perkara yang membezakan produk kita dengan produk orang lain. Okay. Tujuan kita adalah untuk menarik pelanggan kepada membeli kepada kita berbanding dengan orang lain. Okay. Okay, mungkin sedang dipasang, mungkin harga berpatutan, okay, mungkin postage cepat dan free, ataupun kita boleh refund ke. Itu contoh-contoh USP yang kita boleh highlight lah. Okay. Okay, tengok ada tak USP daripada warung acu ni kot. Kita tengok. Macam ni kan, simpan kenangan, buat kenangan. Sebab tu mungkin ni ayat yang untuk emosi kan, untuk kacau kita punya emosi kan. Simpan sini dulu kenangan, sebab tak tahu akan datang mungkin ada tak dapat join macam ni. Okay. Ya, ayat-ayat yang mengganggu emosi kita kan. So itu benulah copywriting kan. Kat sini dia buat cabutan bertuah. Okay, boleh lah. Cabutan bertuah edisi khas. Okay. Siap dapat TV lagi kan. Okay. Itu contoh-contoh ni lah USP ya. Okey, kemudian tips yang keempat, tekankan penyelesaian kepada masalah utama. Okey, kita buat produk ni untuk menyelesaikan masalah customer. So, jangan buat produk yang langsung tak ada menyelesaikan masalah customer. Okey. Contoh ni kan, kulit kering. Masalah kulit kering, impian nak jadi kulit lembap, wanita berkejaya lah, wanita berkejaya umur. Itulah tadi yang saya beritahu kan. Kita kena tahu customer kita ni kan. Wanita berkejaya umur 25 hingga 32. Okey, kenapa kulit sekarang merekah dan pedih? Terutamanya kerja di aircon. So ada masalah, customer ada masalah. So kita gunakan produk tu untuk menyelesaikan masalah dia lah. Okey. So daripada situ kita tahu, okey, kita boleh buat copywriting yang menyentuh jiwa kan. Untuk customer-customer yang mempunyai masalah kulit kering ni kan. Okey. Bila dia baca kita punya copywriting tu, dia terfikir, produk ni memang kena dengan aku lah, aku nak cubalah kan. Bila dia cuba baik, dia akan repeat order macam tu lah. Okay. Tapi copywriting, USP, gambar, kombinasi semua tu, video dalam satu post tu memang kena padu power lah, baru orang akan trust, percaya lah. Okay. Kemudian gunakan testimoni. Okay, kalau produk kita ada testimoni, kita boleh gunakanlah testimoni itu untuk meyakinkan lagi pelanggan-pelanggan yang baru lah. Okay.
Okay, buat ayat yang simple je. Buat ayat yang simple. Jangan macam buat karangan ataupun buat macam terlampau terlampau susah nak difaham kan. Buat ayat simple macam kita berborak-borak, macam kita dilayan pelanggan, dilayan oleh kedai, tapi tepat, ayat tu tepat lah pada kita. Jangan buat macam karangan kan, buat novel ke apa kan. Okay, contoh macam ni kan, audiens sasaran yang anda tetapkan ialah warna berjaya, lingkungan terima yang ada masalah kulit kering. Audiens sasaran anda tetapkan ialah warna berjaya, lingkungan terima ada masalah kulit kering. Okay, mana yang anda lebih faham? Mestilah yang atas ni kan, sebab dia straight je, satu ayat je. Ini ada titik. Okay. Hanya memerlukan senafas untuk membuat ayat sepotong. Macam tu. Satu line terus. Okay. Okay, kemudian kita kena test dan jika ada kelemahan ke apa ke, tak ada respon kan, tak mendapat satu malas yang baik kan, kita boleh improve lah ayat kita tu. Mungkin ayat tu kita boleh tajamkan lagi atau ringkaskan lagi. Okay, mungkin ayat kita tak cukup power lah, tak cukup emosi kan, membaca macam biasa je kan. Jadi kita kena perbaiki lagi lah. Okay, struktur macam mana kita nak buat copywriting tu, kita kena tahu, kita kena ada tajuk iklan, ayat pendahuluan, isi iklan dan penutup closing lah. Okay, ini basic dia copywriting. Kita ada attention, interest, desire dan action. Okay, apa benda tu? Okay, ini dia. Okay, ambil perhatian pembaca dan ayat dengan ayat pertama yang menarik. Okay, contoh lah, kasih rapat rasa menarik minat ajaib. Ini akan bantu untuk mengawal anak anda. Okay, attention kan. Okay, yang kedua, pastikan pembaca berminat dengan produk servis yang anda tawarkan. Jawab soalan mereka bagi penyelesaian beri realistik. Okay, contohnya anak-anak anda ada masalah, terfokus belajar, tak suka dengan cakap, main kerap main handphone. Itu contohlah. So interest dia, untuk interest dia kita bagi dia soalan kan. Kemudian kalau tak soalan pun tak apa, kita macam buka minda dia kan. Okay, kemudian desire ni contohnya memberikan produk dan servis manfaat yang boleh diorang dapat dengan jenama. Buat pembaca yang rasa mereka impikan dan dicapai. Okay, contohnya jadi ibu-ibu bapa yang selesa dan dengan situasi yang nak buat kerja rumah, anak-anak belajar lagi. Penatnya kalau ni cerita macam kita buat satu ayat yang realistik lah, yang real punya kan. Okay, kemudian pastikan mereka ambil tindakan sejurus membaca iklan. Lepas dia orang baca iklan ni, dia nak membeli ke kan, mungkin dia nak stop dulu ke kan. Yang penting ada action kan, ataupun dia mesej WhatsApp ke kan. Okay, hari ini memang saya bawa stok tak banyak, khas untuk orang sahabat Bandar. Beli sekarang bukan 50, bukan 40, tapi 25 saja. Saya bagi percuma 2 buku. Okay, itu cara lah. So untuk buat copywriting, dia perlu ada guna kaedah AIDA ni lah. So jadilah ayat seperti macam ni jadikan. Okay, so ini ada tajuk dia, ada isi dia, kemudian last tu ada action. Action ni lah ya. Action ni kita bagi satu link untuk dia WhatsApp kita ke, ataupun dia pergi ke kita punya web Facebook ke apa kan, atau pergi ke direct WhatsApp lah. Biasa kita letak kita letak iklan macam ni lah, letak URL kan. Okay, letak URL. So dia ikut lah ni, ada tajuk, okay, ada attention, interest, desire dan action. Okay, so copywriting. So seterusnya, ni contohlah, melibatkan emosi kan, melibatkan keluarga kan. So iklan-iklan macam ni lah yang akan menarik minat lah. Okay, hari-hari kalau baca ni kita teringat mak kan. Okay, okay, kemudian post berkaitan dengan teaser lah.
kempen pelancaran. Okay, kita buat teaser kan. Mungkin kita nak buat apa, event ke, kita buat teaser. Contohlah macam ni teaser dalam bentuk gambar lah. Okay, are you ready? Macam tu. Teaser kan. Are you ready for 11/11? Okay, macam tu. Boleh juga buat video, boleh juga buat gambar, apa lagi, grafik kan macam ni kan. Okay, contoh kita nak buat kempen sempena hari raya ke, sempena raya Cina ke, Deepavali ke kan, ataupun awal tahun, penutup tahun kan, kita buat sale ke kan. Okay, kemudian hard sell. Okay, hard sell ni lebih kepada ayat untuk menjual lah. Ayat untuk menjual. Okay, iklan dan kempen yang menunjukkan mesej jualan secara lebih langsung, kuat dan terang-terang. Okay, dia kata hard sell ni, dia terus keluarkan dia punya gambar, harga tu berapa, kemudian dia letak tarikh. Okay, waktu terhad. Okay, dapatkan diskaun daripada 5 hari bulan hingga 10 hari bulan. Okay, jangan ketinggalan. Itu contohlah hard sell. Dia memang direct terus buat jualan tu kan. Itu kita nama hard sell. Okay, apa yang berkaitan dengan soft sell pula, lawan kepada hard sell. So kat sini dia buat satu kempen yang menggunakan mesej secara halus, casual dan mesra. Okay, amazing deal, macam tu. Kadang-kadang dia buat post letak gambar kek je kan. Orang tengok, bestnya kek ni kan. Dia tak suruh beli pun. Dia ceritalah pasal kek ni dia buat daripada apa bahan dia, macam mana dia buat packaging. Dia tak cerita pasal sale, dia tak cerita pasal harga, dia tak cerita pasal dia macam halus lah. Kita tengok dia, kita nak berminat kan. Pernah kan terjadi pada korang kan. Tak semestinya dalam Facebook kita tu, dalam Facebook kita ni kita nak menjual ni kan. Bukan. Kadang-kadang kita letak perkataan macam ni ke kan, atau kita buat gambar video macam ni ke kan. Tak ada guna pun, suruh beli kan. Tapi dia macam tu. Kita buat post macam ni, post soft sell lah ni. Okay, soft sell ni pun boleh dalam bentuk gambar, video, grafik kan. Macam ni lah. Dia letak harga pun, dia letak gambar-gambar je. Kita dah pun dah terleo dah kan. Okay, letak gambar orang ramai datang ni kan. Kita pun nak join ni. Letak gambar macam ni, sedap ni. Dia tak bagi tahu pun harga berapa, waktu bila kena beli kan, berapa diskaun, tak ada. Dia letak gambar, kita pun dah terleo dah. Macam ni kan. Okay, tu soft sell lah. So hard sell versus soft sell. Okay, contoh ni lah, ada hard sell copywriting. Cara kita nak buat ayat iklan, caption iklan menggunakan hard sell. Okay, hard sell. Okay, promosi berat baru hari ini, harga asal RM45, bla 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 bla, sila WhatsApp. Tu contoh. Okay, contoh soft sell copywriting. Selamat pagi semua, hujung minggu apa kata bla bla bla. Dia tak ada suruh pun dia tak tahu, dia tak beritahu pun harga apa kan. Okay, dia buat ringan-ringan je kan. Okay, ini memulakan pasaran online di Instagram. Okay, yang ini saya serahkan pada korang lah. So kat sini memang Instagram ni dia main dengan gambar, dengan reel, dengan video kan. So korang boleh gunakan lah. So korang kena buat juga untuk produk, untuk selesaikan PB ni korang kena buat lah. Sama juga. Okay, ada IG semua. So korang set up lah, ikut step by step ni. Rasa korang lagi terror daripada saya ni kan. Okay, so Instagram ni kita boleh linkkan dengan kita punya Facebook lah. So kita apa-apa yang kita post di IG, kita boleh post terus pada ni lah, post pada Facebook. So korang kena link kan antara dua ni. Okay, konten pun sama, konten kena sama dengan IG lah. IG, Facebook sama konten Okay, ini cara untuk kita customize, optimize Facebook
So sama juga korang ada kena ada logo, letak dia punya apa, detail dia, nama dia kan, bio, okay, letak gambar profile, okay, description semua, link-link yang korang, link Facebook kan, link WhatsApp, okay. Kemudian korang masuklah gambar-gambar bisnes, gambar-gambar kerja, event, video, testimoni, semua kena masuklah. Sama juga macam Facebook juga lah kan, okay. Kemudian tag orang, tag kawan-kawan kan, buat story, buat reel, buat video, okay. Jangan sekadar post tetapi engage. Okay, cara yang terbaik, respon setiap komen. Okay, gunakan power of hashtag. Itu penting lah. Hashtag kena penting lah. Kalau jual produk makanan, kopi, hashtag kopi sedap, kopi power, kopi bla bla bla. Kena letak hashtag sebanyak mungkin hashtag ya. Itu saya nak tengok lah dalam tugasan korang tu ya. Okay, post secara konsisten. Kemudian boleh gunakan gambar dan video untuk nampak profesional. So korang boleh gunakanlah gambar, dan gambar tu banyak macam-macam template yang ada kan, korang boleh gunakan lah. So untuk gambar ni, so penting ya, gambar kena tajam, sharp ya, jangan gelap sini kan, kena cerah lah. Okay, kemudian ambil gambar tu kena ada rule of third. Pastikan dia center betul ya. Ni gambar ni center kat sini. Okay, biasa telefon ni ada line ni kan, so korang follow lah, jangan sengit-sengit kan. Okay, kemudian dalam IG ni kita kena letak caption lah, caption yang eye catchy. Okay, sama jugalah macam ayat copywriting tu kan. Kemudian ada CTA. CTA maksudnya kita letak link WhatsApp lah. Biasanya CTA ni kita letak link WhatsApp ataupun kita beritahu dia klik WhatsApp di bio lah, macam tu kan. Penggunaan hashtag, okay, ni saya beritahu tadi. Untuk kita buat referring lah, referring ni maksudnya kita klik pada, contohlah kopi sedap, kita klik, semua berkaitan dengan gambar-gambar, video ke yang melibatkan kita akan keluar lah. Okay. So benda-benda ni kita kena letak hashtag sebanyak mungkin Alright. So setiap iklan at least 11 hingga 20 hashtag. Okay, hashtag yang kita gunakan lah. Okay, contoh macam ni lah ya. Banyak hashtag. Okay, kadang-kadang dalam post itu hashtag saja, ayat caption dia ringkas je. Okay, ni contoh lain. Ni banyak Okay, video, story, infeed, reel. So story lah paling banyak orang paling popular lah. So kena rajinkan untuk buat story. Okay, IG, biasa IG ni 9.6 ya. Tegak macam tu kan. Okay. So mengambil bahagian ni adalah PB ya. PB simulasi online. So korang buat secara berkumpulan. Okay. Pelajar boleh mengambil produk yang sesuai di pasaran dan dijual atau semasa dijual dalam sesi simulasi. Cadangan produk, senarai cadangan produk yang disediakan, dibincang kumpulan yang terbentuk. Okay, korang bincanglah produk yang korang gunakan. So pelajar boleh gunakan produk yang telah digunakan secara offline. Okay, yang ini bukan mana korang kena jual produk yang korang sesuai untuk offline online ya. Okay, boleh dalam PB layar yang saya bagi tu, so korang boleh baca kat situ. Saya dah detailkan kat situ. So apa benda yang kita kena jawab tu lah. Alright. So ini korang boleh tengok aktiviti-aktiviti. Pelajar boleh menyediakan simulasi, menyediakan modal awal, menyediakan bahan promosi. So better tak perlu nak keluarkan modal lah. Kalau boleh korang ambil gambar lah, ataupun jadi ejen ke, ataupun deal dengan kedai tu ke. Boleh tak saya nak buat promosi Facebook untuk kedai kan. Okay, so kita tak perlu pakai modal. So pelaksanaan simulasi, ni yang penting ni. Korang boleh buat jualan, korang rekod lah. Kalau korang buat secara live Facebook ke, live IG ke, live TikTok ke, korang boleh lah promote kan. Boleh promote buat jualan ya, buat jualan. Kemudian segala benda yang korang jika ada belian,
korang buat buat rekod lah, buat rekod berapa hari ni jualan berapa, okay, berapa profit yang dapat, okay. Screenshot video-video yang korang buat sebagai bukti pelaksanaan lah. Okay, itu korang buat lah di rumah lah, di tempat masing-masing kan. Korang buat jualan secara online tu kan. Okay, ataupun korang letak di Shopee ke, letak di Lazada ke, Mudah ke, korang screenshot lah tu kan. Ataupun korang rajin nak buat live ke, terpulang. Yang penting ada, at least adalah satu jualan kan. Okay, selepas simulasi korang kena buat laporan. Okay, ni format ni saya akan bagi tahu lah. Korang laksanakan dulu. Okay. Yang ini korang boleh refer kepada kertas layan lah. Okay, ini dia punya kriteria ni. Okay, ini layan lah. Okay, itu saja. Saya ingat pastikan korang buat tarikh tu, saya ingat 19 ada masa dalam 2 minggu lebih lagi. 19 Mac korang kena submit lah korang punya laporan. Okay, pastikan setiap bulan ada tugasan masing-masing. Jangan jadi ahli tidur. Siapa yang jadi ahli tidur boleh report kepada saya akan potong markah dia lah. Maksudnya dia tak mengambil bahagian langsung kan. Pastikan semua ahli grup ada bahagian masing-masing kan. Yang buat Facebook, yang buat IG, yang buat copywriting, yang buat cari produk, bincang produk, cari gambar. Okay, terpulang pada masing. Okay, so bincang baik-baik dalam kumpulan. Itu saja. So apa-apa boleh kontak saya lah kalau tak faham. Okay, saya rasa itu saja untuk video ni. So korang boleh tonton, boleh tengok awal buat ulang-ulang. Okay, saya rasa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.